Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Seperti yang kita tahu, isu penyelesaian penyelarasan pencen bagi pesara adalah yang selalu dinantikan oleh setiap pesara kerajaan, bukan hanya pesara kerajaan juga kepada pesara ATM. Berita baik kepada pesara ATM bulan Mei ini, Mahkamah Rayuan menetapkan 6 Mei sebagai tarikh keputusan berhubung rayuan kerajaan, Majlis Angkatan Tentera Malaysia dan dua pihak lain mengenai keputusan yang memihak kepada pelarasan pencen pesara Angkatan Tentera Malaysia, ATM, yang bersara sebelum 1 Januari 2013. Mahkamah Tinggi sebelum ini memutuskan bahawa pesara ATM yang bersara sebelum 1 Januari 2013 berhak menerima pelarasan pencen yang sama seperti pesara selepas tarikh tersebut. Kerajaan didakwa gagal melaksanakan pelarasan pencen baharu untuk pesara ATM yang bersara sebelum 1 Januari 2013, menyebabkan jurang pencen yang ketara antara pesara sebelum dan selepas tarikh tersebut. Kerajaan, Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Majlis Angkatan Tentera Malaysia telah merayu terhadap keputusan Mahkamah Tinggi berpihak kepada 50 pesara ATM yang menyaman mereka berhubung pelarasan pencen bagi pesara yang bersara sebelum 1 Januari 2013. Pada 5 Februari tahun lepas, Pesuruhjaya Kehakiman Dr. Suzana Muhammad Said memutuskan bahawa semua pesara ATM yang bersara sebelum 1 Januari 2013 berhak menerima pelarasan pencen mengikut kadar dan kaedah yang digunakan untuk pesara yang bersara selepas tarikh tersebut. Beliau juga memutuskan bahawa kerajaan telah melanggar peruntukan di bawah Perkara 137 dan atau Perkara 8 Akta Angkatan Tentera Malaysia 1972 kerana gagal membuat pelarasan pencen yang sewajarnya bagi pesara ATM yang bersara sebelum 1 Januari 2013. Seramai 50 anggota tentera pelbagai pangkat termasuk Meja, Leftenan, Staf Sarjan dan Prebet telah memfailkan saman pemula pada 17 November 2022 bagi mendapatkan deklarasi bahawa kerajaan telah melanggar peruntukan di bawah Perkara 137 atau Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan. Semasa prosiding pada 21 Januari tahun ini, Peguam Kanan Persekutuan Ahmad Hanif Hambali, yang mewakili kerajaan dan tiga pihak lain, berhujah bahawa pesara ATM tidak berhak mendapat pelarasan pencen selepas 2012 kerana tiada semakan gaji sehingga kerajaan Madani memperkenalkan Sistem Saraan Perkhidmatan Awam, SSPA, baru-baru ini. Beliau berkata terdapat 5 semakan gaji dari tahun 2002 hingga 2012 dan kerajaan telah membuat pelarasan terhadap pencen pesara ATM. Bagaimanapun, Muhammad Hanif berkata kerajaan telah gagal melaksanakan pelarasan pencen baharu untuk semua pesara ATM yang bersara sebelum 1 Januari 2013. Beliau menyatakan terdapat jurang pencen yang ketara antara pesara ATM yang bersara sebelum 1 Januari 2013 dan mereka yang bersara selepas tarikh tersebut.